Saya ingin juga membangkitkan masalah hadapi oleh para juru ukur dan profesional geomatik akibat Akta A1730 iaitu Akta Juru Ukur Tanah Berlesen Pindaan 2024. Saya masih menunggu jawapan daripada Yang Berhormat Menteri berhubung nasib mereka yang terjejas. Saya berharap kementerian berani memperbetulkan kekeliruan dan beban yang tidak patutnya timbul akibat pindaan ini. Dato' Pengerusi, sebelum pindaan, graduan dalam bidang Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan penderian jauh ataupun remote sensing telah pun menjalankan kerja profesional mereka masing-masing. Namun kini, pegawai kerajaan di agensi seperti MYSA, JMG, Jabatan Pertanian, JPS, FRIM serta syarikat utiliti tidak lagi dibenarkan untuk melaksanakan kerja ukur geomatik. Ini telah menyekat aktiviti GIS, pemetaan dan pengumpulan data spesial antara kementerian dan agensi. Pindaan ini juga memperluaskan kuasa juru ukur tanah berlesen daripada hanya ukur hak milik kepada 9 cabang geomatik termasuk GIS dan penderian jauh. Graduan bidang ini kini diwajibkan memohon lesen dengan syarat amat berat iaitu 2 tahun kita kata artikelship, latihan lapangan, peperiksaan bertulis dan viva voce. Sebelum itu mereka perlu lulus 10 kertas peperiksaan universiti tempatan dengan yuran RM30,000. Kebanyakan mereka telah bekerja atau memiliki syarikat sendiri. Adalah tidak munasabah untuk memaksa mereka menanggung kos tinggi dan prosedur panjang ini tanpa jaminan lesen akan diluluskan. Peruntukan peralihan di bawah Seksyen 15 Akta ini tidak dilaksanakan. Saya ingin cadang Yang Berhormat Menteri berjumpa dengan juru ukur yang terkesan atau terjejas. The Institution of Geospatial and Remote Sensing Malaysia, IGRSM, Malaysian Hydrography Association dan beberapa lagi persatuan sukacita kalau mereka diberi peluang untuk ada pertemuan dengan Yang Berhormat Menteri. Semua 10 bidang ukur dan geomatik termasuk 1. Ukur hak milik, 2. Ukur dan pemetaan GIS, ukur dan pemetaan penderian jauh, ukur dan pemetaan hidrografi, ukur dan pemetaan bawah tanah, ukur dan pemetaan BIM, ukur dan pemetaan kejuruteraan, ukur dan pemetaan daratan, ukur dan pemetaan topografi, ukur dan pemetaan geodetik. Ramai profesional dalam bidang ini telah lama beramal secara sah dan berkemahiran tinggi. Tetapi mereka yang memiliki lesen ukur hak milik ini kini diberi lesen automatik untuk kesemua bidang ini walaupun tanpa kebakaran yang relevan. Ini adalah amat tidak rasional dan tidak adil. Kita sepatutnya meliberalisasikan industri geomatik supaya lebih dinamik, inovatif dan berdaya saing sejajar dengan teknologi baharu seperti image satellite, robotik, pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Masa depan geomatik bergantung pada kerjasama pelbagai disiplin, bukan monopoli satu kumpulan. Sudah tiba masanya kita mengembalikan keadilan, profesionalisme dan hala tuju yang progresif kepada sektor yang penting ini. Sekian, terima kasih.